warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak mulakan isu pasal budak 2025 bertemu dengan budak 90-an. Okey, kisah pasal tapawel lah. Saya tak sangka lah. Yelah, kalau kita buat video macam pelik-pelik gitu mesti FYP. Kalau kita buat video yang kurang pelik tak FYP. Bila benda tu ada sesuatu yang pelik mesti FYP. Tak sangka pula FYP. Saya tengok komen dah nak 1000 lebih komen. Ada komen mengatakan memang diorang pernah alami, pernah guna mangkuk Ezion ni. Yang ada pula separuh, aku 90-an tapi tak pernah jumpa. Itu awak-awak lah. Kalau dah ada orang komen pernah guna mangkuk Ezion tu, betul lah. Cuma zaman kita orang dulu mangkuk Ezion ni stiker ni kita orang buang. Kita orang buang. Sebab kasi nak buat konten, saya tak buang lah stiker ni. Logo ni sebab saya nak nampak yang mangkuk Ezion. Okey, manakala yang dia kata rare pasal sunlight ni saya cuma nak menambah lawak saja dalam konten saya. Sebenarnya tak ada orang guna botol sabun. Cuma sekarang ni je memang ramai yang guna dalam bekas sabun. Tapi sunlight ni orang tak guna. Saya cuma nak melawak saja. Tapi jangan cuba di rumah. Itu saja. Mungkin orang tak pernah cuba mangkuk Ezion ni mungkin sekolah di pinggir bandar zaman tu. Sebab saya kampung memang susah. Kita orang susah nak beli tapawai. Waktu kat zaman tu je nama tapawai mahal. Bukan tapawai zaman sekarang. Ya je. Takkanlah budak Tuhan pakai botol makanan. Ezion. Betul lah. Orang lain tahun bila betul lah. Tak dulu pakai mangkuk ni susah buat nasi goreng, telur. Yelah, tapi takkanlah sampai pakai mangkuk sabun ni. Tak?